Ramai yang tak tahu fungsi ini. Kalau anda nak setiap quotation, invoice atau dokumen lain mempunyai format huruf yang berbeza, anda boleh pergi ke numbering format. Sini cipta format sendiri. Pilih format yang kamu nak cipta. Example, jika kamu nak cipta dekat invoice, tekan dekat sini invoice. Kamu boleh pilih dokumen type yang lain, mungkin quotation, credit note atau line dan document. Okey, di sini saya cipta invoice sendiri. Saya akan letakkan format yang saya nak. Example, format macam ni. Lepas siap, tekan save. Sekarang saya pergi sales, pergi invoice. Saya create satu invoice yang baru. Di sini saya dapat pilih invoice format tersebut. Ini akan menyebabkan saya punya sistem lebih susun dan teratur.